Tengah aku kemas-kemas mainan aku nak buang sampah ni semua, tiba-tiba aku terjumpa satu khazanah agung harta korun. Apa dia dalam ni? Aku pun tak ingat. Jom kita tengok. Buka. Jom kita koyak rabak rupanya. Ini bukan mainan wrestling. Mainan apa ni? Sekali Roronoa Zoro lah daripada One Piece. Ini mainan aku beli, lepas tu aku simpan, aku tak buka, tak unboxing tau. Ni daripada brand Presto, brand, ada punya brand. Kita tengok dekat dalam tu macam mana figure dia. Yang ni gold sticker gold sticker tau. Alright, jom kita buka, kita unboxing. Ni semua tangan-tangan dia, part-part dia korang kena pasang lah. Pasangnya ni pasangnya mudah je. Ni mana pula pedang dia? Pedang dia tak ada. Jom kita tengok. Ini pedang dia. Mestilah ada. Roronoa Zoro, pemain pedang, mestilah kena ada pedang dia. Ni lawa kan pedang dia. Memang cantik. Nak pasang pun senang tu. Pasang je lekat kat situ. Settle. Okey, ni dia punya base. Memang korang akan dapat sekali. So, senang juga nak pasang. Just pasang je macam ni kan. Lepas tu korang dah boleh display. Lawa kan. Masalah aku sekarang ni kan, aku nak cari dia punya partner-partner yang lain ni. Siapa yang tahu ataupun ada, komen dekat bawah kan. Komen. Bye-bye.